Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nabila? Waalaikumsalam, ya saya. Tahniah, Puan Nabila. Saya Farah dari syarikat Belum Cafe. Tujuan saya menghubungi Puan adalah untuk memaklumkan bahawa Puan telah terpilih ke peringkat temuduga bagi jawatan sebagai barista yang telah Puan mohon baru-baru ini. Alhamdulillah, saya amat gembira atas berita yang Puan sampaikan ini. Sesi temuduga akan diadakan pada hari Isnin 25 Ogos 2025. Temuduga ini akan berlangsung bermula dari pukul 9 pagi sehingga 4 petang dan dijalankan di bilik mesyuarat syarikat Belum Cafe. Mohon untuk membuat semakan terhadap email yang telah dihantar oleh pihak urus setia berkaitan dengan maklumat sesi temuduga. Email tersebut mengandungi butiran penting yang perlu diberi perhatian. Baiklah, saya akan semak dengan segera dan saya akan sediakan dokumen yang Puan minta. Terima kasih Puan Nabila. Jumpa awak pada hari temuduga nanti. Selamat maju jaya. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Puteri? Salam. Ya, saya. Tahniah, Puan Puteri. Saya Farah dari syarikat Belum Cafe. Tujuan saya menghubungi Puan adalah untuk memaklumkan bahawa Puan telah terpilih ke peringkat temuduga bagi jawatan sebagai barista yang telah Puan mohon baru-baru ini. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur dan teruja dengan peluang ini. Sesi temuduga akan diadakan pada hari Isnin 25 Ogos 2025. Temuduga ini akan berlangsung bermula dari pukul 9 pagi sehingga 4 petang dan dijalankan di bilik mesyuarat syarikat Belum Cafe. Mohon untuk membuat semakan terhadap email yang telah dihantar oleh pihak urus setia berkaitan dengan maklumat sesi temuduga. Email tersebut mengandungi butiran penting yang perlu diberi perhatian. Baik, saya akan semak email dengan segera. Terima yang lengkap. Terima kasih Puan Puteri. Jumpa awak pada hari temuduga nanti. Selamat maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Saya Nur Izzati. Seperti yang dimaklumkan, hari ini kita akan mengadakan temuduga bagi jawatan barista di syarikat kita. Jadi, saya akan memberi sedikit taklimat mengenai dengan temuduga pada hari ini. Baik. Untuk makluman Puan, seramai 10 calon yang akan terlibat dalam sesi temuduga ini. Namun, hanya 2 calon yang akan dipilih untuk jawatan tersebut. Setiap sesi yang akan berlangsung, anggaran dalam 15 hingga 20 minit bagi setiap calon. Ini adalah fail dokumen calon yang terlibat dengan sesi ini. Dalam fail ini mengandungi beberapa dokumen berkaitan dengan calon. Antaranya ialah borang pemakaman, borang permohonan jawatan, resume, surat iringan dan sijil-sijil calon. Baik. Borang pemakaman penilaian calon ini memerlukan Puan untuk memberikan skor bagi setiap kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan skor yang Puan berikan, jumlah markahan keseluruhan calon akan ditentukan dan digunakan sebagai rujukan dalam proses penilaian. Jika pun ada sebarang pertanyaan tentang sesi temuduga, Puan boleh menghubungi atau boleh cari saya. Jika pun ada sebarang pertanyaan tentang sesi temuduga ini, Puan boleh cari saya dan berjumpa dengan saya. Terima kasih Puan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cik Negara Nisha binti Syarah Afandi, urus setia bagi Belum Cafe. Terima kasih kerana hadir ke sesi temuduga bagi jawatan barista di Belum Cafe. Terima kasih kerana hadir ke sesi temuduga bagi jawatan barista di Belum Cafe. Kehadiran anda semua kami amat. Untuk maklumat sepanjang sesi ini, calon diminta berpakaian kemas, membawa dokumen lengkap, memastikan tipu bimbing dalam muka senyap dan mematuhi arahan urus setia. Temuduga akan dijalankan selama 10 minit dan mengikut giliran. Jawatan yang ditawarkan ialah barista secara sepenuh masa. Tugas merakumi penyediaan minuman, layanan pelanggan, penjagaan kebersihan dan kerja mengikut shift, termasuk pada hujung minggu.
Seramai 10 calon yang telah dipanggil hari ini dan terdapat 2 kekosongan jawatan yang akan diisi. Calon yang menunjukkan potensi yang tinggi juga mungkin akan dipertimbangkan untuk senarai simpanan. Calon yang berjaya akan dibunyi dalam tempoh 3 hingga 5 hari bekerja. Mereka perlu menghadiri sesi orientasi dan latihan asas sebelum mula bertugas. Panel penemuan duga hari ini adalah manager Blue Cafe, Cik Tasni Wadi'ah binti Jabarullah. Sekian, terima kasih daripada saya. Selamat berjaya kepada semua calon dan semoga sesi temu hari ini berjalan lancar. Cik Nabila, silakan masuk. Boleh saya masuk? Selamat pagi, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Boleh awak perkenalkan diri awak? Terima kasih, nama saya Nurabila binti Msizam. Saya berumur 23 tahun dan berasal daripada Kampung Tanjung Sepek. Saya merupakan alumni daripada Politeknik Merlimau dalam jurusan Diploma Pengajian Perniagaan. Pada tahun 2023, saya pernah bekerja sambilan di kafe selama 6 bulan. Di situ saya belajar cara membuat kopi menggunakan mesin espresso dan melayani pelanggan. Daripada pengalaman itu, saya lebih berminat untuk bekerja dalam bidang barista. Kenapa awak berminat untuk menjadi seorang barista? Saya minat kopi. Saya rasa seronok bila buat kopi untuk orang lain. Dan saya suka bekerja di barista kerana suasana di kafe. Apakah kepakaran atau kemahiran yang awak boleh bantu untuk kerja ini? Saya boleh mempelajari ilmu pengetahuan dengan cepat dan teliti apabila buat kerja. Saya boleh senyum ketika tengah penat sebab saya tahu customer service itu penting. Kalau pelanggan tak berpuas hati dengan kopi yang awak buat, apakah tindakan awak? Saya akan dengar dulu apa yang dia tidak puas, minta maaf dan offerkan buat lagi satu kopi yang baharu untuk dia. Kalau order banyak masuk sekali, macam mana awak susun order biar tak kelam kabut? Saya akan ikut prioriti pemikir dengan tim. Seorang fokus buat kopi, seorang urus order supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dalam suasana kafe yang sibuk, apakah peranan teamwork bagi awak? Sangat penting bila semua orang tolong each other. Contohnya, kalau saya busy buat kopi, seorang nak meja, seorang tolong ambil order. Awak ada nak tanya apa-apa ke pasal kerja ini? Ya, saya nak tahu berapa gaji basic di sini dan bagaimana jadual shift di sini. Oh, gaji basic ialah 1,700. Ada allowance tambahan ikut prestasi. Shift petang pula ada allowance lebih. Jadi waktu kerja shift ada 8 pagi sampai 4 petang dan 4 petang sampai 12 malam. Jadual akan diatur setiap minggu. Terima kasih sebab hadir untuk temu duga hari ini. Kami hargai masa awak. Untuk maklumat, keputusan temu duga nanti akan mengambil masa lebih kurang seminggu. Nanti pihak kami akan menghubungi awak melalui telefon atau email ya. Cik Putri, silakan masuk. Selamat pagi, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Boleh awak perkenalkan diri awak? Terima kasih. Nama saya Putri Maryam. Umur saya 23 tahun dan saya berasal daripada Puncak Alam. Saya merupakan graduan dari Politeknik Nilai dalam jurusan Pengajian Perniagaan pada tahun 2020. Kenapa awak berminat untuk menjadi seorang barista? Saya belum ada pengalaman kerja di kafe, tapi saya pernah kerja sambil di kedai runcit dalam beberapa bulan lah. Dari situ saya belajar cara nak layan pelanggan. Apakah kepakaran atau kemahiran yang awak boleh bantu untuk kerja ini? Saya sebenarnya minat menyebabkan makanan dan minuman, terutamanya kopi. Saya suka belajar benda baru dan saya rasa kerja barista ni adalah skill yang saya boleh memperkembangkan. Kalau pelanggan tak berpuas hati dengan kopi yang awak buat, apakah tindakan awak? Saya boleh fokus bila buat kerja dan saya jenis orang yang cuba habiskan kerja mengikut masa. Saya juga boleh bergaul dengan orang, jadi saya rasa benda tu boleh bantu saya dalam melayan pelanggan. Kalau order banyak masuk sekali, macam mana awak susun order biar tak kelam kabut? Saya akan minta maaf
maaf dan saya akan cuba bagi ikut permintaan mereka. Dalam suasana kafe yang sibuk, apakah peranan teamwork bagi awak? Kalau order terlalu banyak, saya akan utamakan yang datang dahulu supaya adil lah untuk semua pelanggan. Awak ada nak tanya apa-apa ke pasal kerja ini? Ya, saya nak tahu berapa gaji basic dan macam mana jadual shift di sini. Oh, gaji basic ialah RM1,700. Ada allowance tambahan ikut prestasi. Shift petang pula ada allowance lebih. Jadi waktu kerja shift ada 8 pagi sampai 4 petang dan 4 petang sampai 12 malam. Jadual akan diatur setiap minggu. Dengan teamwork, kita boleh belajar dari yang lebih berpengalaman, saling tolong-menolong dan kerja lebih teratur. Terima kasih sebab hadir untuk Temu Duga hari ini. Kami hargai masa awak. Untuk maklumat, keputusan Temu Duga nanti akan mengambil masa lebih kurang seminggu. Nanti pihak kami akan menghubungi awak melalui telefon atau email ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul Nabila? Waalaikumsalam, ya saya. Saya Farah dari syarikat Bloom Cafe. Tujuan saya menghubungi Puan adalah untuk memaklumkan bahawa Puan telah berjaya dalam sesi temuduga sesi lepas. Kami dengan sukacitanya ingin menawarkan jawatan sebagai barista di kafe kami. Kami percaya pengalaman dan kepakaran Puan sesuai untuk peranan ini. Alhamdulillah, dan terima kasih atas berita yang gembira ini. Saya amat berbesar hati untuk menerima peluang bekerja di sana. Untuk makluman, tarikh mula bekerja untuk Puan adalah pada 1 September ini. Kami akan menghantar surat tawaran rasmi melalui email sebentar lagi. Puan boleh semak dan memaklumkan keputusan Puan secepat yang mungkin. Baiklah, saya akan mengesahkan surat penerimaan dengan segera dalam tempoh yang ditetapkan. Jika ada sebarang pertanyaan, Puan boleh hubungi saya di nombor ini atau email syarikat kami. Terima kasih Puan. Sama-sama.